guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok kat ni dan macam yang korang tengok kat title jugalah, hari ni kita nak bercerita pasal misteri ketukan yang berlaku di puncak alam. Sebenarnya ini bukan pertama kali benda macam ni berlaku dekat Malaysia. Dah banyak kali dah berlaku. Yang aku tahu sendirilah pasal kes ni dia berlaku dekat Sabah Bernam, pernah berlaku. Lepas tu pula dekat mana-mana negeri dekat Semenanjung Malaysia lah, dekat Sarawak dengan Sabah tak pernah berlaku lagi lah ya. Basically yang berlakunya dekat Semenanjung, cuma kali ni dia berlaku dekat puncak alam. So tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Okay guys, so ini video dia. Penduduk puncak alam resah digempakan dengan misteri ketukan pintu jam 3 pagi. Assalamualaikum warga puncak alam. Saya darakan serumah ada kena ganggu mistik di rumah yang kita orang menyewa. Ada tak sahabat-sahabat tahu mana-mana ustaz yang boleh saya kontak? Urgent, kita orang semua ketakutan. Korang ada dengar keketukan kuntilanak orang pukul 2 3 pagi tadi? Like seriously gila kuat, macam ada benda besar ketuk pintu. Ada duduk dekat Pines, Bandar Hill Park, baru je kena. Okay. Kita baca lah ya. Menerusi perkongsian netizen, ramai mendakwa bunyi ketukan kuat itu berlaku secara tiba-tiba pada waktu awal pagi dan mereka memilih untuk tidak membuka pintu kerana bimbang dengan keselamatan diri. Sehingga kini punca sebenarnya kejadian masih belum dikenal pasti. Okey, faham. Ni baru pertama lah. Lepas tu ada rakaman. Alamak, seram pula lah ya. Dah lah waktu malam. Dia macam tak ada langsung macam bunyi macam kau nampak tak kalau kita hempas pintu ke gate ke, mesti gate tu bergoyang kan? Kau faham tak? Ke depan ke belakang kan? Yang ni tak, dia macam tak ke depan dan ke belakang. Dia macam secara random, kau faham tak? Tidak ada apa-apa petunjuk ataupun kesan pun. Dia just bunyi je. Memang kuat gila lah weh. Seram gila. Kalau kau tengok video ni waktu malam, memang seram. Tak tahulah kalau orang tu dapat nyenyak tidur ke waktu malam dengan dengar bunyi-bunyi yang macam ni pula. Dapat nyenyak ke tidur waktu malam? Ini macam nak cari punca bunyi tu datang daripada mana lah. Tapi tak nampak satu kesan atau petunjuk pun di manakah bunyi tu datang. Kau faham tak? Ni dia ada kongsikan cerita lah. Yang ni lah punya. Ada satu kisah gangguan yang berlaku di sekitar puncak alam, yang mana Firdaus yang kongsikan dekat account threadnya bunyi ini. Ni video yang tunjuk tu. Kalau awak boleh ceritakanlah video yang awak kongsikan tu, dia kenapa Firdaus? Apa bunyinya, dia bentuknya apa? Saya pun baru perasan kat thread juga ataupun Facebook ada orang up sedar ada bunyi ketuk-ketuk tu. Lepas dia ikutkan saya memang ada dengar yang malam tu tapi bila ada start orang share ada berlaku tak benda sama, so saya pun betul-betul ingat lah saya pun ada dengar. Dan saya download platform lagi di PC saya download dan memang betul lah orang boleh dengar tu. Ramai mereka ada bunyi tu. Memang kebetulan lah masa tu ada bangun sekejap toilet. Dia tu dalam 5 minit memang dengar bunyi gitu. Oh my god. Dia betul-betul dengar juga ya bunyi-bunyi macam tu. Aku ni dia tak dengar. Memang dia orang dengar juga.
juga saya tu macam ada kat pintu lah. Dalam mana dia ada CCTV tu. Okey. Remote CCTV tu yang nampak bergerak kalau di kelas tu. Ya. Ada benda lah. Itu kayu yang gerak kan. Okey. Okey. Yang dekat akhir tu dia gerak yang sepadak tengok betul lah dua orang tu. Kalau boleh kongsikan berapa lama durasi dia untuk ketukan tu Daus? Dah CCTV dalam 30 Few second je lah. Okey. Ini kali pertama berlaku ke? Untuk saya pengalaman saya kali pertama. Oh, faham kali pertama lah. So itu sedikit pasal kisah mengenai cerita di sebalik ketukan pintu Misteri. Itu apa yang aku cakap sendirilah. So tak sangka pula benda macam ni boleh berlaku juga dekat Malaysia ni, di mana tak ada siapa-siapa pun yang ketuk juga ya. Tak ada siapa-siapa ketuk pun. Cuma bunyi ni dia datang secara random. Maksudnya bila dia nak datang tu, dia datang. Kau faham tak? Maksudnya bukan manusia sendiri yang ketuk. Kau tahu tak siapa yang ketuk? Aku pun tak tahu siapa pula yang berani duk ketuk waktu malam tu. Tapi syukur aku dekat sini, alhamdulillah kita orang semua selamat. Tak pernah lagi mengalami, kalau boleh syuh dijauhkan lah daripada semua benda macam ni lah ya. Okay guys, aku rasa sampai sini konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi, don't always stay safe. Bye.